Ini apa kau nak buat? Aku nak makan ni je ni, roti gardenia. Banyak betul roti gardenia kali ni kan. First bite. Tahu wafer. Jangan kau makan dengan sambal petai pula kan. Kurang yang mantul kalau makan dengan sambal petai ni. Kita tak tahu lagi ni sedap ke tak sedap sebab dia terlalu viral sangat. Bila kau campur, ada setengah orang tekak dia tak boleh nak masuk tau. Hey, welcome back to YouTube channel Syarif. So ini apa kau nak buat? Aku nak makan ni je ni, roti gardenia. Tak kisahlah yang baru ke yang lama, aku nak makan ke. Banyak betul roti gardenia kali ni kan. Aku dah tak sabar sebenarnya. Ada roti strawberry, macam-macam roti, ada roti kacang. Dah lapar dah rasa Hari ni kita mukbang roti je. Aku nak rasa roti-roti yang ada ni sedap ke tak sedap kan. Selama ni kita makan satu-satu, kita rasa yang baru okey, yang ni okey, kata yang lama ni tak okey. Hari ni aku akan review untuk korang roti-roti gardenia yang ni sedap ke tak sedap, yang mana patut korang beli, yang mana patut korang tak payah beli pun tak apa. So apa lagi kau tunggu? Jom tengok aku makan. Let's go. Bismillah. Mula kita makan roti, banyak roti ni, aku pun tak tahu yang mana satu. Kita makan yang tiramisu ni dulu. Dia sebenarnya dalam dia ada ni tau. So kita try satu aduh. Macam ni rupa dia. First bite. Roti yang tiramisu yang aku makan ni, dia rasa dia macam mana tau. Dia punya tiramisu tu tak kuat sangat, rasa macam krim biasa je. Lepas tu roti dia ni rasa macam pahit-pahit manis tau. Roti dia macam dark chocolate. Boleh makan sebenarnya, boleh makan tiramisu ni. Tapi rating aku nak bagi dekat tiramisu ni 4/10 lah. Rating tiramisu ni 4/10. Tu tekak aku lah, tekak korang aku tak tahulah macam mana kan. Tapi tekak aku 4/10 je. Sebab dia punya rasa tu, rasa dark coklat tu kuat juga. Tapi dia punya tiramisu punya krim tu tak ada. Rasa dia sikit tiramisu ni. Aku tak tahu ni roti baru ke roti lama. Cuba korang komen sikit yang tiramisu ni kan. Next kita akan makan roti yang pedas sikit lah. Kita makan roti ni. Ni ada dua roti pedas kat sini kalau tak silap aku lah. Macam biasa roti ikan bilis. Kita try makan tu. Tapi masalahnya aku tak makan ikan bilis. Macam mana nak makan roti ikan bilis ni kan? Nampak ni. Memang betul-betul sambalnya. First bite. Okay, ni yang banyak inti pula ni. Bismillah. Bagi aku roti sambal ikan bilis ni serius, daripada dulu sampai sekarang sama je. Dia punya sedap, dia punya pedas cukup. Tapi pedas dia bagi aku, budak-budak sendiri pun boleh makan aku rasa. Pedas dia ni, dia pedas-pedas manis tau. Dia tak ada pedas terus je. Sampai kita orang tua pun yang makan akan rasa macam aku nak kena minum air ni apa semua kan. Tapi budak-budak pun boleh makan benda ni. Sebab dia pedas-pedas manis. Tapi okey lah, dia punya rasa aku boleh bagi rating daripada dulu sama je. Ini 8/10. Bagi aku dia tekak aku 8/10. Next kita akan makan roti yang biasa-biasa je rasa dia. Tak ada krim, tak ada apa. Dia akan makan wafer. Wafer ni pun macam biasa, ada dua. Perisa vanilla pula tu. Ni tak pernah makan wafer tu. Macam ni lah packaging dia. Bismillah. Wafer ni bagi aku memang betul-betul tahan lah, sedap. Dia rasa vanilla tu betul-betul kuat.
Tapi wafer ni dia tak boleh makan kosong tau. Korang kena makan dengan aiskrim ke, dengan coklat ke, baru betul. Ataupun kaya ke kan. Memang sedap wafer ni. Dia sebenarnya dalam dia pun ada dua juga wafer ni. Ni ada lagi satu. Tapi tak apa, ni sekadar aku nak rasa je. Aku boleh bagi rating wafer ni dalam 8/10. Ni wafer ni memang sedap. Korang kena makan dengan aiskrim ke coklat ke kan. Memang kena lah. Jangan korang makan dengan sambal petai pula kan. Memang tak jadi apa ke. Tak jadi lah dia punya rasa kan. Memang korang yang mantul kalau makan dengan sambal petai ni. Ni 8/10. Sedap. Next kita dah rasa dah roti yang biasa-biasa je, tapi sedap. Tak ada krim, tak ada apa. Sekarang ni kita akan rasa roti yang berkrim sikit. Akan makan roti yang ni, Twiggle coklat. Kita try. Bau coklat tu betul-betul kuat lah. Macam ni dalam dia kata ni. Betul aku cakap, roti yang ni, Twiggle yang cokor ni kan, tak boleh makan tiap-tiap hari tau. Dia macam muak sikit. Sebab dia atas dia kalau kau tengok bersalut coklat. Lepas tu krim dia pun krim coklat tau. Dia rasa macam muak sikit. Sebab dia banyak betul dia punya coklat tu. Krim dia pun krim coklat juga. Krim coklat dia serius manis. Yang atas tu pun manis lah. Sebab tu aku cakap muak. Dia terlalu manis sangat. Dia tak ada yang dekat dalam krim putih ke, white cream ke, dekat atas coklat. Itu okey lah, itu sedap. Tapi yang ni dia agak muak sikit kalau kau makan lah. Bagi aku dia agak muak sikit. Yang ni aku bagi 4/10. Serius. Ni aku bukan apa, ni tekad aku sendiri. Tapi dia punya rasa macam 4/10 je. Next kita dah makan yang coklat-coklat. Kita try yang baru pula, baru tahun lepas tak silap lah, roti strawberry. Dia sama je macam roti jagung tu, tapi dalam dia strawberry cream dia. Roti strawberry ni serius aku bercakap dengan korang, betul-betul sedap. Dia betul-betul creamy. Roti dia pun lembut. Betul-betul sedap lah. Memang masa viral memang ramai lah yang beli kan. Sampai aku sendiri pun pergi kedai cari roti ni payah nak jumpa. Ni ada je dekat kedai mana-mana kan, sebab dia dah tak viral lah. Tapi bagi aku roti ni paling sedap sekali. Ini betul-betul kena dengan tekak aku ni, roti strawberry ni. Dia tak terlalu manis, dia tak terlalu masam. Dia punya cream tu dia biasa je. Lepas tu roti dia betul-betul lembut. Bila kau makan dengan roti tu sekali dengan cream tu, rasa macam sedap gila lah daripada yang aku makan yang lain-lain tadi kan. Ini aku bagi rating dia tinggi sikit, 9/10. Betul-betul sedap ni. Kau kena try sendiri. Jangan tiba-tiba nanti dekat kedai kau pergi tak ada pula, tiba-tiba viral ke apa roti ni kan. Pun dulu aku beli banyak-banyak. Benda ni betul-betul viral kan, payah nak jumpa ni. Sampai ada orang jual kat Facebook lagi tau. Dia jual satu RM2. Padahal roti ni satu RM1 je, RM1.2 je. Biasa lah nak buat bisnes. Beli roti macam ni lah buat bisnes. Tengah viral Next kita akan makan roti yang zaman dulu-dulu. Untuk nenek kita yang suka makan roti ni, kita akan makan roti kacang. Banyak punya perisa gaji ni yang keluarkan ni. Roti kacang lah, roti ikan bilis lah, macam-macam roti ada. Wah, macam roti kacang ni. Ni dari hitam. Bismillahirrahmanirrahim. First bite. Jadi aku cakap roti gardenia ni dia rasa agak pelik sikit. Roti kacang ni kan, tak tahu lah kenapa aku macam nak selalu makan roti kacang ni. Aku rasanya ni kacang dia rasa hangit lah. Roti kacang ni tak tahu lah rasa dia macam tu ke apa ke, tapi rasa dia macam hangit sikit. Dia tak macam roti kacang yang aku pernah makan yang lain, brand lain lah, bukan brand ni. Tapi aku rating aku bagi kat ni 3/10. Ni roti kacang ni. Korang try sendiri lah, korang rasa macam ni kan. Mana tahu korang suka. Tapi tak aku rasa macam tu lah, 3/10. Tapi tak apa, ni kategori pun sedap. Okay, next kita makan roti yang biasa juga, roti coklat. Perisa yang
Tadi tiramisu punya perisa, ni perisa coklat lah. Yang ni first bite. Ni bagi aku agak sedap juga. Yang ni betul-betul kena, serius. Coklat dia dengan roti dia betul-betul kena. Roti dia rasa macam dark coklat, tu coklat dia manis. Ni betul-betul kena, betul sedap dengan tekak aku kan. Mungkin dia tak famous, tapi serius aku cakap kau kena try sendiri. Mana yang belum pernah try lagi, betul sedap. Roti ni sesuai untuk budak-budak sekolah makan. Aku bagi ni rating 7/10. Next kita akan makan roti yang pedas. Kita try makan roti sambal royal. Aku pun tak tahu, aku first time nampak roti ni tau. Oh, dalam dia ada dua macam ni. Tapi kita try satu je. Oh, roti ikan bilis. Oh, ikan bilis dia betul-betul kuat. Roti yang ni sama je macam roti tadi, tapi roti tadi manis tau. Roti dia rasa biasa je, tak ada rasa manis apa. Tapi dalam dia ada dua pieces. So sambal dia ni tak terlalu manis sangat macam roti tadi. Dia sama je sebenarnya, tapi serius sedap yang ni. Korang kalau rasa yang kecil tu tak cukup untuk korang boleh makan yang besar ni lah. Yang sama je rasa dia, packaging je lain. Bagi aku roti ni aku boleh bagi rating dalam 7/10. Roti ni yang ni pun aku first time rasa, tapi serius sedap. Harga dia pun agak luar biasa, RM2.60. Try sendiri, rasa dia macam. Next kita akan makan roti yang bagi aku, roti ni dia ada banyak perisa. Roti Strigel strawberry. Try sikit lah, kita try sikit Ada banyak sangat aku makan tadi. Bismillah. Roti Strigel strawberry ni serius aku bagi tahu korang, rasa lah roti Strigel strawberry. Dia punya krim strawberry tu betul-betul sedap. Lepas tu dia campur pula coklat kan. Kau pernah makan aiskrim strawberry coklat tak? Macam tu lah rasa dia sebenarnya. Tapi ni version roti punya, tapi betul-betul sedap. Ni sebenarnya lagi sedap daripada yang coklat aku makan tadi. Yang ni aku rating aku bagi dalam 10/10. Ni serius sedap. Sebab apa aku tak habis, banyak sangat aku makan, dah kenyang kan. Next kita akan makan roti yang agak famous juga bagi aku. Budak-budak suka makan, orang tua pun kadang-kadang nak juga makan roti ni. Strigel vanilla. Kita try macam dia ada dua tau dalam ni. Dia rasa macam sama je tadi. Aku tak tahu lah ni roti ke kek ke, macam tu lah. Lebih kepada kek lah ni. Bismillah. Yang ni betul-betul sedap lah. Krim dia pun banyak. Yang ni sih dia aku cakap, roti dia macam mana. Roti dia betul-betul lembut, tapi dia punya krim ni betul-betul kena. Roti rasa macam vanila, krim dia pun rasa vanila. Ini betul-betul kena, serius. Sebab vanila dia tak terlalu pekat sangat. Roti dia pun, vanila tu tak ada rasa macam manis gila. Serius aku cakap yang ni betul-betul sedap. Kau kena try sendiri. Yang ni aku bagi rating 10/10 juga. Betul-betul sedap. Next kita akan makan roti yang paling baru saya nak jumpa. Viral dekat Thread, viral kat IG, viral kat TikTok, viral kat mana lagi, Facebook, lagi viral kat mana lagi, aku lupa lah ni. Betul-betul viral, payah nak jumpa pula roti ni. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Apa yang sedap sangat roti ni apa kau tak tahu. Kita kena try sekarang, rasa dia sedap. Kita tak tahu lagi ni sedap ke tak sedap, sebab dia terlalu viral sangat. Aku jumpa pun 1-2 macam tu. Dalam dia macam ni roti sekarang lain macam tu. Macam yang ni kita sekadar rasa je tau. Aku tak boleh nak habiskan, tak larat ni. Banyak sangat roti aku makan tadi. Aku tak tahu berapa banyak roti aku makan. Roti ni bagi aku, sini aku cakap, kalau kau nak beli, kau belilah. Tak nak beli tak apa. Bukan aku cakap apa, roti ni bukannya tak sedap, sedap. Tapi dia punya matcha tu, bila kau campur pula dengan coklat, matcha tu tak ada manis sangat. Matcha tu biasa, coklat tu manis. Bila kau campur, ada setengah orang tekak dia tak boleh nak masuk tau. Matcha dengan coklat, ada setengah orang suka je matcha dengan coklat. Tapi roti sedap juga roti ni, tapi dia tak sesedap yang roti strawberry tadi. Dia rasa dia agak biasa je sebenarnya. Kalau kau nak beli, kau nak try, kau cari sendiri. Kalau ada jumpa lah. Kalau tak jumpa, kau cari kat Facebook je lah roti ni. Mesti ada kat Facebook. Roti dia sini aku cakap, aku boleh bagi rating 6/10 lah roti.
Memang betul-betul entahlah, sedap-sedap tapi tak kena dengan tekak aku. Tapi apa-apa pun, roti Gardenia terus aku cakap, daripada dulu lagi aku makan, memang banyak yang sedap-sedap sebenarnya. Favorite aku roti Gardenia lah. So, cuba korang komen kat bawah tu, roti apa yang korang rasa sedap, korang recommend kat aku. Makanan apa yang sedap korang recommend kat aku. Korang komen je kat bawah tu. Bang, roti ni sedap bang, try roti yang ni pula. Okay, aku akan try. Bang, makanan ni sedap, try bang. Yang ni sedap, kita kena try juga makanan yang korang cakap sedap sangat. Yang ni bagi aku memang betul-betul sedap jugalah. Kau kena try sendiri. Kalau dapat jumpa lah, dapat cari. Memang payah sekarang ni, tengah viral roti ni. Apa-apa pun, kita jumpa di next video. Kau jangan lupa like, follow and share. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa follow IG aku kat bawah dengan TikTok aku kat bawah tu. Assalamualaikum, aku Syarif Ikhwan. Apa-apa pun, memang sedap.